Saya tahu hidup peniaga ni macam mana tuan-puan. Hari ini jualan ada, esok pula belum tentu. Bukan sebab kita ni tak pandai berniaga, tapi yang peliknya setiap hujung bulan duit tetap rasa macam tak pernah cukup. Kalau ini bunyi macam hidup anda tuan-puan, tolong dengarkan sampai habis. Peniaga kecil ini tuan-puan, hidup dia sebenarnya sentiasa berjaga-jaga. Pagi fikir tentang stok, tengah hari fikir tentang pelanggan, malam pula kira dalam kepala. Untung memang ada, tapi masuk ke akaun terus hilang arah. Ada hari jualan memanglah nampak cantik, terus kena bayar pembekal. Ada hari sunyi, tapi sewa tetap kena bayar. Nak simpan sikit, esok pula benda lain rosak. Akhirnya apa tuan-puan? Simpanan jadi tempat singgah sahaja, bukan tempat tinggal. Masalah ini sebenarnya bukan tentang peniaga itu sendiri. Masalah ini tentang sistem duit yang kita gunakan. Duit itu dan ini, dia mudah sangat bergerak tuan-puan, macam ada kaki. Mudah sangat disentuh, mudah dipujuk oleh keperluan harian. Ibarat air dalam baldi yang bocor lah tuan-puan. Tambah air banyak mana sekalipun, kalau lubang tu still ada, air tetap akan habis. Jadi isu sebenar bukan kenapa susah menyimpan, tapi tiada alat yang paksa engkau ni simpan dengan disiplin. Sebab itulah tuan-puan, peniaga yang kecil ini pilih simpan emas. Bila duit ditukarkan kepada emas, dia tak semudah duit tunai nak dikeluarkan macam tu saja. Dia buat kita berfikir dua kali. Nilai dia pula tidak dimakan inflasi. Sekadar lindungi apa yang kita ada dan pernah kumpul selama ini tuan-puan.